Dalam video sebelum ini, kita dah tahu kenapa sesetengah negara ada 4 musim. Tapi Malaysia tak pernah ada salji, tak ada musim bunga dan tak ada luruh daun macam di luar negara. Jadi, musim apa yang kita sebenarnya ada? Jawapannya ialah musim monsun. Hari ini saya akan terangkan dari asas apa itu monsun, kenapa ia berlaku dan bagaimana ia mempengaruhi cuaca di Malaysia sepanjang tahun. Malaysia berada sangat hampir dengan garisan khatulistiwa antara 3 hingga 7 darjah utara. Kawasan ini menerima cahaya matahari hampir sama setiap hari sepanjang tahun. Itu sebab suhu kita tak banyak berubah. Kita tak alami musim sejuk atau musim luruh, tapi kita tetap ada perubahan cuaca yang jelas. Kadang panas terik, kadang hujan berhari-hari. Perubahan inilah yang dikawal oleh sistem monsun. Perkataan monsun berasal daripada bahasa Arab mausim yang bermaksud musim. Dalam sains, monsun merujuk kepada pola angin yang berubah arah setiap 6 bulan. Perubahan ini berlaku kerana perbezaan suhu antara daratan dan lautan. Begini caranya. Pada musim tertentu, tanah di Asia menjadi lebih panas daripada laut. Udara panas di atas tanah naik ke atas dan tekanan udara di kawasan itu jadi rendah. Angin pun bertiup dari laut ke darat untuk mengisi ruang kosong itu. Angin laut ini membawa wap air dan apabila ia naik ke atas dan sejuk, awan terbentuk lalu hujan pun turun. 6 bulan kemudian, keadaan berbalik. Laut jadi lebih panas daripada darat. Kali ini angin bertiup dari darat ke laut, membawa udara kering. Cuaca di darat pun jadi lebih panas dan kurang hujan. Malaysia mengalami 2 sistem monsun utama setiap tahun. Pertama, monsun timur laut. Ia bermula sekitar bulan November hingga Mac. Ketika ini, angin bertiup dari Laut Cina Selatan menuju ke pantai timur Semenanjung serta ke Sabah dan Sarawak. Angin ini membawa udara yang sangat lembap dan menyebabkan hujan lebat berpanjangan. Sebab itu, negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang sering mengalami banjir pada hujung tahun. Suhu pula sedikit sejuk kerana banyak awan dan kurang cahaya matahari langsung. Kedua, monsun barat daya. Ia berlaku dari sekitar Mei hingga September. Arah anginnya berlawanan, datang dari barat daya, iaitu dari kawasan Sumatera menuju ke Malaysia. Angin ini lebih kering dan tidak membawa banyak wap air. Jadi, cuaca jadi panas. Langit cerah dan hari terasa panjang. Hujan tetap boleh berlaku, tetapi biasanya ribut petir pendek pada waktu petang. Antara 2 monsun ini, ada tempoh peralihan yang kita panggil musim perantaraan monsun. Biasanya pada bulan April dan Oktober. Ketika ini, arah angin berubah-ubah dan lemah. Cuaca tak menentu. Pagi panas, petang ribut petir, malam kadang tenang semula. Walaupun monsun menentukan corak utama cuaca di Malaysia, ada beberapa faktor lain yang boleh mengubah kekuatan dan tempoh sesuatu musim. Antaranya fenomena El Nino dan La Nina. El Nino berlaku bila permukaan lautan Pasifik menjadi lebih panas daripada biasa. Keadaan ini mengubah aliran angin global dan menyebabkan Malaysia mengalami cuaca yang lebih panas dan kering. La Nina pula sebaliknya. Lautan Pasifik jadi lebih sejuk dan Malaysia menerima lebih banyak hujan daripada biasa. Sebab itu kadang bulan Disember boleh jadi sangat lembap dan banjir besar, tetapi tahun berikutnya hujan tak sebanyak itu. Selain itu, bentuk muka bumi juga mempengaruhi hujan. Kawasan pantai dan lembah lebih mudah menerima hujan, manakala kawasan bandar terasa lebih panas kerana kesan pulau haba, iaitu panas yang terperangkap di antara bangunan dan jalan raya. Semua ini menjadikan corak cuaca kita dinamik dan sukar dijangka sepenuhnya. Monsun bukan sekadar hujan atau panas. Ia juga menentukan cara hidup kita. Nelayan biasanya tidak turun ke laut semasa monsun timur laut kerana ombak tinggi.
Petani pula menyesuaikan masa menanam dan menuai padi dengan corak hujan. Musim hujan juga penting untuk mengisi empangan air, manakala musim panas sesuai untuk aktiviti luar dan pelancongan pantai. Walaupun kadang monsun menyebabkan banjir, tanpa sistem ini negara kita mungkin tidak akan sehijau dan sesubur sekarang. Kesimpulannya, Malaysia tidak ada 4 musim kerana kedudukannya yang hampir dengan khatulistiwa. Kita menerima cahaya matahari hampir sama sepanjang tahun, jadi suhu kita kekal stabil. Sebagai ganti kepada 4 musim, kita ada 2 sistem monsun utama. Monsun timur laut yang membawa hujan lebat dan monsun barat daya yang lebih panas dan kering. Di antara 2 musim ini berlaku peralihan monsun yang menjadikan cuaca tidak menentu. Walaupun tiada salji dan musim bunga, monsun inilah yang menjadikan Malaysia unik, subur dan hijau sepanjang tahun. Ia bukan sekadar fenomena cuaca, tetapi sebahagian daripada identiti negara tropika kita.